Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI dalam kehidupan harian. Tanpa kita sedar, AI ada di sekeliling kita. Bangun tidur, ke tempat kerja, sehinggalah membeli belah. Semuanya dibantu oleh kecerdasan buatan. Seperti yang kita semua tahu, teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin banyak digunakan untuk menggantikan tugas manusia. Kita lihat AI digunakan dalam bidang pendidikan, perubatan, perbankan, bahkan dalam bidang keagamaan. Tetapi, sebagai umat Islam, kita perlu bertanya, adakah Islam membenarkan teknologi ini menggantikan manusia sepenuhnya? Apa yang dulu hanya wujud dalam filem fiksyen, kini menjadi kenyataan. Inilah dunia baharu, dunia kecerdasan buatan. AI atau Artificial Intelligence merujuk kepada sistem komputer yang dicipta untuk meniru kebolehan manusia berfikir, belajar dan membuat keputusan. Dalam dunia hari ini, AI digunakan secara meluas. Sebagai contoh, dalam pendidikan, guru maya yang mengajar belajar secara automatik. Dalam agama, chatbot yang menjawab soalan hukum. Dalam perkhidmatan, robot yang menggantikan kaunter manusia. Bahkan ada masjid yang menggunakan suara AI untuk menyampaikan khutbah. Oleh itu, AI ialah sistem pintar yang boleh belajar, berfikir dan membuat keputusan seperti manusia, tetapi lebih pantas dan tepat. AI ini bukanlah musuh, tetapi merupakan alat. Bersama AI, kita cipta masa depan yang lebih bijak dan seimbang. AI berkembang pesat. Tetapi, soalnya, adakah kita bersedia? Adakah etika dan hukum dapat mengejar kemajuan teknologi ini? Fenomena ini menimbulkan persoalan baharu yang belum dibincang oleh ulama klasik, menjadikannya isu ijtihad semasa yang penting. Dalam hukum Islam, terdapat satu kaedah penting, iaitu kaedah fiqh yang menyatakan bahawa sesuatu perkara itu pada asalnya adalah harus disebut sebagai al-aslu fil asya'il ibahah. Ini bermaksud, segala sesuatu adalah harus dibolehkan selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa ia haram atau dilarang. Maka, penggunaan teknologi termasuk AI adalah harus jika tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak membawa kepada kemudaratan dan digunakan untuk kebaikan. Seterusnya, mari kita lihat beberapa prinsip fiqh yang menjadi asas dalam ijtihad semasa berkaitan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Pertama, AI adalah alat, wasilah. Dalam Islam, sesuatu yang bersifat alat atau wasilah tidak dihukum baik atau buruk secara mutlak. Hukum penggunaannya bergantung kepada tujuan dan cara ia digunakan. Sebagai contoh, mikrofon ialah alat. Ia boleh digunakan untuk menyampaikan ceramah agama, maka hukumnya harus. Tetapi, mikrofon yang sama juga boleh digunakan untuk menyebarkan muzik yang melalaikan, maka hukum penggunaannya menjadi haram. Maka, begitu juga dengan kecerdasan buatan. AI juga dianggap sebagai alat jika ia digunakan untuk kebaikan seperti meningkatkan sistem pendidikan, membantu rawatan pesakit atau menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan, maka penggunaannya adalah harus, bahkan mungkin digalakkan. Kedua, hukum bergantung kepada tujuan penggunaan. Dalam kaedah fiqh tersebut, al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara itu dinilai berdasarkan tujuannya.
Maka, sekiranya AI digunakan untuk membantu urusan duniawi seperti dalam perkhidmatan pelanggan, sistem pembelajaran pintar, pengurusan data atau sektor kesihatan, maka penggunaan tersebut adalah harus kerana memberi manfaat dan tidak melanggar prinsip syariah. Namun begitu, jika AI digunakan untuk tujuan yang haram seperti penipuan maklumat, menghasilkan kandungan lucah, menyebarkan fitnah atau menindas hak pekerja manusia, maka penggunaannya menjadi haram kerana jelas bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Para ulama semasa melihat isu ini sebagai satu perkara ijtihadiyah, iaitu isu baharu yang perlu dihukum berdasarkan prinsip fiqh dan maqasid syariah. Maqasid syariah daripada perspektif maslahah yang dijaga terbahagi kepada 3 peringkat utama, iaitu daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Maslahah daruriyah ialah perkara yang mesti ada untuk kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Penggunaan AI secara berleluasa perlu dilihat dari perspektif penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Peringkat yang kedua ialah maslahah hajiyah. Ia merangkumi perkara yang menjadi keperluan manusia. Dalam konteks AI, manusia perlu kepada AI kerana memberikan kemudahan dalam berurusan secara keseluruhan. Peringkat yang ketiga adalah tahsiniyat, iaitu perkara-perkara bersesuaian dengan adat-adat yang baik dan menjauhi perkara yang tidak disukai oleh akal. Penggunaan AI dapat memperelok keadaan seseorang dan menyempurnakan kehidupannya dengan lebih selesa dan berkesan. Berikut merupakan pandangan ijtihad para ulama semasa yang terdiri daripada 6 para ulama yang terpilih. Justeru, ijtihad semasa amat penting bagi memastikan teknologi ini dimanfaatkan selari dengan prinsip keadilan, maqasid syariah dan etika Islam. AI tidak boleh jadi imam solat sebab imam mesti ada niat, akal dan sah dari sudut syarak. AI tidak memenuhi syarat-syarat ini. AI juga tidak boleh menjadi khatib Jumaat kerana khutbah wajib disampaikan oleh manusia yang hidup dan berakal. AI boleh membantu dalam urusan fatwa, tetapi keputusan akhir tetap mesti dibuat oleh manusia, bukan mesin. Walau bagaimanapun, penggunaan AI dibenarkan dalam urusan duniawi selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, AI boleh dimanfaatkan dalam bidang pendidikan sebagai alat bantu mengajar, dalam perkhidmatan pelanggan untuk menjawab pertanyaan asas dan dalam perubatan bagi membantu proses diagnosis serta pengurusan rekod pesakit. Namun begitu, penggunaannya tertakluk kepada beberapa syarat utama, iaitu tidak digunakan untuk penipuan dan tidak menyebabkan penindasan terhadap manusia dan tidak terlibat dalam perkara maksiat atau kemungkaran. Islam tidak menolak teknologi, bahkan menerimanya jika membawa manfaat dan tidak melanggar syariah. AI boleh digunakan sebagai alat bantu tetapi tidak boleh menggantikan manusia dalam ibadah atau hukum syarak.
Oleh itu, ijtihad semasa yang berpandukan maqasid syariah amat penting agar teknologi terus selari dengan nilai Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.